Yeah. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Petang ni 4.48. Hari ni hari Komih, malam Jumaat. Oh. Okey. Kita ada Honda Stepwagon kan. Untuk sesiapa yang masih belum kenal lagi, ni ialah Honda Stepwagon kan. Belakangnya pintu macam pintu peti ais. Itu yang seronok sikit Honda Stepwagon ni. Dia Stepwagon Stepara. Owner ni datang, dia dah pasang kaliper dekat tempat lain. Waktu tu dia kena pakai spacer 15mm. Okay, 15mm. Sudah pakainya, lepas tu dia borak-borak dalam grup, tanya macam mana nak buang spacer. Sebabnya dah macam kita bagak dah kat depan terkeluar macam tu kan. Jadi ada kawan-kawan suggestkan untuk datang ke Rodeng Caliper Garage. So kita pun tengok dia punya kecong-kecang, bersilat sana, bersilat sini. Akhirnya sas, berjaya disiapkan. Ni cuba awak ambil gambar daripada belakang sini. Kan? Nampak tak? Daripada sini, nampaklah dia ngam-ngam tau, dengan fender macam tu. Sebelum ni kau boleh bayangkan tak, 15mm tu berjebur, bukan main keluar. Kesian lah dia dah macam bawa 4x4 lah. So untuk spek rim ni, sekejap, tengok daripada sini. Spek rim ni ialah 18 8JJ offset 48 CE28SL. Okey? Ni dia. Jangan tanya lagi. Yang tanya tu mesti kau tak tengok video kan. So jadi ni dia, fitment dia, nampak tak? Tadi adjust itu hari dengan spacer 15mm. Ni kita adjust ngam-ngam. Ni tebal ni, kalau ikut ni dikira agak tebal lah. Banyak duit boleh lalu ni, kira nampak tak tu? Kan, ni kira agak tebal lah ni. So jadi berjaya di adjust. So untuk player-player Stepwagon yang pasang kat tempat lain, yang pakai spek rim sama macam ni, mesti kau kena pakai spacer kan. Owner ni lagi kesian, kena pakai spacer, start pula kena potong. Semua yang dia potong. Semua pula tu dia potong. Kiri kanan pula tu dia potong. So jadi yang ni bila datang kita tukarkan balik start ikut panjang asal, sebab startnya dah pendek, kena potong. Kita tukar balik start ikut panjang asal semua, dan kita buat fitment tanpa spacer. So kalau korang yang pakai kereta macam ni juga, mesti kena pakai spacer kan. Nak adjust, bolehlah datang ke Rodeng Caliper Garage. Tengok pada tahap kerajinan Kimi. Kimi ialah yang pegang kamera ni. Kau memang takkan nampak muka dia kan. Tengah senyum ke tengah perik ke, kau memang takkan nampak muka dia. So jadi tahap nak buat ni ikut kerajinan Kimi. Kalau Kimi busy, kita takkan buat. Sebab Kimi je yang nak buat benda ni. Orang lain semua tak nak buat. Kan? So jadinya itulah dia. Spek dah bagi tahu. Semua dah bagi tahu. Tu je lah. Ada apa-apa nak tanya, silalah tanya lagi. Kalau nak tanya, bang, saya dah pakai spacer lah ni, macam mana? Di sini lah WhatsApp. Nombor WhatsApp ada kat situ. Sila WhatsApp sahaja. Jangan malu, jangan segan. Berdoa saja sampai WhatsApp tu, Kimi ada mood nak buat. Itu sahaja, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.